Selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru 2026 kepada semua. So hari ini 1 Januari kita nak bawa Haura pergi main playground yang baru dibuka dekat Bandar Pusat Jengka. So kita nak tengok lah apa yang menarik dekat situ. Harap-harap buka lah hari ni kan. InsyaAllah buka. So let's go. Let's go cakap. Kau dah kenapa? Orang malu ke? Malu pula. Let's go. So kita orang dah jumpa dah. Playground tu kat mana? Playground tu dekat dalam Ten-Ten sahaja. Pasar Raya Ten-Ten. Wah, sangat kondusif. Dah nampak dah. Budak ni pun dah excited dah. Pakai stokin. So kita orang dah bawa stokin tadi, tapi tertinggal pula. Tapi jangan risau, stokin dia RM1 je. Terbalik ke? Jom pakai stokin. Oh. Tak ada orang pun. Go. Oh. Saya ingat tak sakit ke? Yalah, kamu main lah. Aduh. Turun sana, turun sana. Wah, sangat cantik. Okay, jump. Mana awak? Weh, takut weh, weh. Ada tempat Lego. Lego besar. Siapa buat ni? Hai, kamu pusing kamu. Buat Lego. Bom. Nampaknya Haura dah ada new friend. Memang mudah buat kawan lah budak ni. Nampaknya tengah ada orang tengah berkenalan. Nama bapa awak siapa lah, nama awak siapa. Sembang lah. Nampaknya
budak-budak dah semakin ramai. Sebenarnya saya dah bosan dah. Tak apa, sekejap lagi habis kan. Tengok tu budak-budak dah makin ramai. Dah makin ramai guys. Ni budak ni. Kamu buat apa mengemas? Just nak share harga dia sangat-sangat berpatutan. Untuk 1 jam RM5 sahaja. So renew lah. 1 jam RM5, RM5, RM5. Tapi kalau tak bawa stokin, tambah RM1 sahaja boleh dapat stokin. So RM5, RM6 sahaja untuk satu kanak-kanak untuk sejam. Allah, jatuh pula budak tu. Ada budak kecil jatuh tu. Yeay. Nanti kita datang lagi. Kita bawa Afan tau. Hari Sabtu, okey? Jom. Hari Sabtu kita tak ada. Mak buat buku. Okey. Bye-bye kawan. Hari Ahad kita buat. Bye-bye kawan. Bye. Jumpa lagi. Stokin ni free ke? Stokin ni free ke? Ya, stokin tu dah bayar dah. Nanti kita datang nak bawa Afan dulu, okey? Nama dia siapa? Saya tanya dah. Jom. Kita pergi cari tudung awak. Saya tudung untuk apa? Apa? Tudung sekolah. Kan tak beli lagi. Nanti macam besar dah kat depan. Tapi kena jahit nanti sebab ada saiz S je tengok. Ni tinggi sangat rambut. Okey ke? Okey. Tengok. Macam kecil je. Saya memang kecil. Tapi kalau pakai saya dah ada. Dah ada, okey. What is that? Ini je kena air. Okey. Jom. Dah dapat tudung. Are you happy main playground? Yes. You want to repeat? Repeat apa? Main? Main. Nak main lagi? Tapi nanti lah kan? Nanti kita plan dengan Afan, okey? Okey, cakap see you. Bye.